أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Muhammad Istaq bin Jima'in. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dan aku kawinkan dikau dengan Syafinas binti Rahman yang mewakil wali bapanya kepadaku dengan mas kawinnya RM22.5 tunai. Aku terima nikah Syafinas binti Rahman dengan mas kawinnya RM22.5 tunai. Sah. Aku lihat dia di sana, aku ingin mendekatinya. Aku coba menghampirinya, lalu aku menyapa dia. Dia pun membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah hari ini 20 hari bulan 9 2012. Akad nikah saya berjalan dengan lancar. Oh, rasa berdebar-debar lah Habib hati hari ni. Syukur Alhamdulillah, sekali lafaz je Habib. Okey, mengimbas kembali detik perkenalan dengan Syafinas ni kan. 6 tahun yang lalu. Waktu tu saya bekerja di Terminal Lakin. Saya masa tu kerja suka-suka je, tolong kawan je kan. Tapi masa tu memang tak fikir pun nak cari girlfriend ke apa ke. Tiba-tiba je jalan kat satu kedai tu, nampak lah Syafinas ni kan. Lepas tu saya tengok dia ayu sangat, dia pakai baju kurung kan. Tengok, macam cantik kan dia ni. Nak kenal lah dengan dia. Lepas tu selang 2-3 hari saya try kasih surat lah. Waktu tu SMS. Orang cakap, ya waktu tu baru nak belajar telefon canggih kan. Tulis lah surat kecil-kecil kan. Kasih. Waktu tu dia ada respon kan. Ni cara kan. Lepas tu tapi masa nak eskalator, masa nak beli apa tu, makanan dengan air semua, then nak turun, then Ustaz cakap, sombongnya budak ni. Dia cakap, kau aku ni sombong ke? Toleh lah, bila toleh je. Alamak, okey lah, tak nak sombong-sombong je gini. Terus kawan lah dengan dia. Especially masa apa tu, hari, tak ingat lah hari apa. Dia selalu bagi kad jalan mesti senyum. Kalau tak senyum tak sah. Lepas tu yang paling best sekali kan, masa dia nak beli kasut tu. Masa saya tolong member saya, dia nak beli kasut, dia tanya, "Wak, kasut apa yang cantik kan?" Dia cakap, "Alamak, kasut apa kan?" Tengok ada nampak kasut baru, ni lawa ni, kasut ni baru letak baru display, belum orang cakap, orang belum beli lagi kan. Tapi yang kelakar tu dia tanya, awak dah kahwin ke belum? Ya kan, tengok dia punya pakaian ni pakai baju kurung macam dah kahwin kan. Jadi kalau dah kahwin kita tak kacau lah. Okey, masa saya dah dapat tackle dia ni kan, first kali kita orang keluar, kita orang pergi tengok wayang tau. Masa tu saya try ajak dia. Lepas tu tengok, dia kata, okey lah, jom kita try pergi tengok wayang kat Siazan. Okey, apa lagi, kita pun keluar kan, jalan sama. Lepas tu tengok, masa tu ada juga yang kena selisih faham kan. Sebab dia tak selisih fahamnya, sebab dia ada girlfriend lain. Masa tu kita kawan-kawan, kita belum serius lagi. Masa tu dia pun ada juga ex-boyfriend dia kadang-kadang kacau. Kita pun sakit hati juga kan. Tengok, tak boleh lah macam ni kan. Tapi kita alhamdulillah lah saling faham memahami lah kan. Tanya dia, awak nak saya ke nak perempuan tu? Tapi saya pilih dia. Alhamdulillah sampai sekarang. Sebab saya nak komitmen lah, orang cakap kan. Dan kita orang buat keputusan, kita bertunang. Kepada Syafinas, selamat pengantin baru. Semoga berkekalan hingga ke syurga. Jangan gaduh-gaduh, cepat bawa baby. Kau punya majlis memang best hari ni. Selamat pengantin baru. Selamat
waktu tu pada 20 bulan 11 2010. Betul lah orang cakap kan, waktu bertunang tu macam-macam dugaan kan. Tapi alhamdulillah kita tak ada gaduh-gaduh besar sangat. Simple-simple lah, normal lah. Ibarat yalah salah faham kan. Kemudian selepas bertunang tu ngam-ngam 2 tahun saya pun ambil keputusan kita pun menikah lah pada hari ni lah. Tanggal 20 bulan 9 2012 lah. So syukur alhamdulillah lah, semua berjalan dengan lancar, cantik lah. Ya, harapan saya semoga Syafinas binti Rahman ni menjadi isteri yang soleh untuk saya, daripada jaga makan minum saya kan. Cantiknya biar jaga saya baik-baik kan. Kalau merajuk ke pujuk lah. Kalau dia merajuk saya pujuk jugalah kan. Dan kalau saya pula kalau boleh jangan garang-garang sangat lah, takut habis. Kadang-kadang saya diam. Tak garang apa. Okay. Kalau saya pula kalau nak ni Muhammad Ishak suami saya biar dia bimbing saya ke jalan yang InsyaAllah yang benar lah. Okay. Kalau boleh, sebab saya tak nak lah kalau lepas berkahwin tu habis kat situ je. Kalau boleh kita nak sampai akhir hayat kita. Okay. Kita bertemu dan bercinta. Inilah takdirnya, bukan kerana harta. Inilah citra cahaya cinta. Pintu hatiku telah kau buka, tak mampu ku menafikannya. Kejujuran diberi, kasih takkan terhenti. Ini bahagia. Untuk anda di luar sana, kami sekarang dah kahwin tau. So, jangan ganggu kami lagi.